Okay guys, kita hari ni nak pergi ke Vietnam, Hanoi Sapa. Kita ada Khairul, kita ada Haziq. Khairul, Kai. This is Kimi. Okay, and this is me. Hello, what's up guys? Kita akan gerak ke Hanoi and Sapa. Kita orang punya plan nak main adventure. Let's go Zik. Saudi Cup. Aku tak tahu ni apa tu. Yang akan tahu campur bersama Hoi. Massage. Okay, kita akan gerak ke Vietnam dalam masa berapa minit lagi. Flight kita akan gerak pukul 8 malam. Sekarang waktu pukul 7.10. Okay, so nantikan. Okay, aku tunjukkan korang macam mana kita orang punya trip kat Vietnam selama 7 minggu ni. Seminggu 7 minggu pula lama betul lah. Seminggu ni kat Vietnam, Hanoi Sapa. Let's go. Guys, sekarang kita orang baru sampai dekat airport Noi International Airport dekat Hanoi. Kita orang sekarang on the way ke driver kita orang, sebab kita orang dah buat booking dekat booking.com untuk airport transfer pergi ke hotel. Okay, so ini adalah kita punya kawan-kawan yang akan pergi. Kita ada Kai, kita ada Kimi, dan kita ada Haziq. Let's go. Hello guys, selamat pagi. Okay, selamat pagi dalam bahasa Vietnam apa tahu cap book sama. Okay, aku malam tadi kat aku dah sempat tau nak buat vlog. Sebab apa, memang rushing gila. Kita orang pergi hotel, kita orang keluar hotel balik untuk beli makanan semua. Tapi aku nak bagi tahu korang, inilah suasana Vietnam. Pagi di Vietnam memang sangat sibuk, penuh dengan motor, kereta. So bermulalah trip kita orang 6 hari 5 malam di Hanoi Sapa di Vietnam. Let's go. Kita orang tengah menunggu Grab nak pergi ke outlet factory store dekat Hanoi Town. Kita hari ni pagi ni kita akan bergerak pergi shopping dulu. Lepas tu dalam pukul 2 macam tu kita akan gerak ke Sapa pula. Kita orang akan berada kat Sapa selama 4 hari 3 malam. Okay, lepas tu 12 hari bulan kita orang dah balik ke Hanoi balik. Kita pergi sikit je sebelum nak pergi airport. Alright, so aku akan beritahu korang kita punya route perjalanan daripada Hanoi ke Sapa macam mana. Okay, so let's go. Aku berada dekat mana tau? Dekat factory outlet di Hanoi, Vietnam. Kita berada kat sini. Kau tengok ni kat sini kan. Okay, apa ada kat dalam ni? Okay, aku akan review lah apa yang ada kat dalam ni. So guys, ini adalah kedai yang pertama sekalinya kita akan shopping untuk hari ini. Okay, actually kita orang memang target ni nak cari baju winter tau. Sebab apa? Dekat Sapa nanti kan sejuk. So this one kita orang kena prepare baju sejuk semasa kat Sapa nanti. Dia ada puffer, ada wear breaker, ada baju snow, macam-macam guys. Ada hoodie juga. So kalau korang yang mana nak pergi winter trip akhir tahun ni ke tahun depan kan, korang kena datang Vietnam dulu tau. Sebab apa? Baju dia sangat-sangat murah guys, berbanding negara winter yang jual baju winter. Okay, macam korang nampak kan, ada baju Cheongsam Adidas ni guys yang viral tu. Korang should try beli dekat sini, harga dia murah gila. And then kalau korang nak tahu juga ada baju jalan-jalan juga kau. Ada baju Stone, ada baju Tusi, ada baju Arc'teryx, macam-macam gila guys dekat dalam ni. So korang yang main tengah plan cari baju jalan-jalan, baju winter tu, korang should datang dekat Vietnam guys, sebab baju dijual sangat murah. And korang boleh nego harga lagi. Rugi kalau korang datang Vietnam tapi korang tak nego harga dekat kedai-kedai area Vietnam ni lah. Tak kisah korang datang ke Hanoi ke, datang ke Sapa ke, datang ke Ho Chi Minh ke, mana-mana tempat dekat Vietnam ni, korang should try. Okay, nego harga sampai jadi guys. Nampak seluar pun ada kat sini. Ada seluar winter, seluar yang waterproof lah, sesuai sangat untuk korang yang mana nak main snow dekat negara winter tu nanti. Okay, kedai yang keberapa dah aku masuk ni kan. So far kat kedai ni aku nampak paling murah lah. Aku nego sampai jadinya. Sebab baju segini kan. Okay, kau tengok ya, aku tunjukkan korang. Baju segini, ni Arc'teryx ni, yang ni Arc'teryx pun aku dapat murah guys. Dapat 900. Okay, aku dapat 900 dong dalam 100 120 macam tu lah. Ke 110. Murah juga lah, sebab kalau kat tempat lain harga dia dekat dalam 200, tu ada yang dekat 150. Sini aku dapat murah lagi. Pakai nego sampai jadi. Kat Vietnam kau datang kau pada nego. Dapat nego dapat baju tu.
Okay guys, ini adalah kedai yang ketiga kita orang masuk untuk hari ni. And finally kita orang berjaya beli guys. Bukan seorang yang beli tak, empat orang terus yang beli. Sebab apa? Harga baju ni kalau korang tengok kat luar dekat 500-600, tapi dekat Vietnam korang boleh dapat harga bawah RM100 saja. Korang tengoklah reaction member aku ni bila kita orang dapat harga yang murah kat kedai ni. Ni kalau dekat Malaysia RM500 tau. RM500? Bawah 100. Bawah 100 dapat? Walau weh. Okay guys, after shopping kita orang terus gerak ke Hanoi Train Street by Grab guys. Sebab apa? Sebab kita orang nak gerak ke Sapa dalam pukul 2.30. So kita orang tak ada masa lagi. So last kita orang punya tempat nak pergi dekat Hanoi ni ialah Hanoi Train Street. Dekat sini dia ada macam-macam kedai guys. Ada kedai makan, kedai kopi, kedai souvenir kan. So kalau korang yang mana dapatkan view yang cantik semasa train lalu, kerap tengok schedule dia guys. Sebab tak silap aku, schedule dia tu kalau daripada satu masa ke satu masa tu memang makan masa berjam-jam. Kecuali malam. Kalau malam dia akan kerap lalu. So korang kalau mana nak dapatkan view cantik, bolehlah datang pada waktu malam. Okay guys, sekarang kita orang nak pergi makan. Sebab makan kita orang ni betul-betul dekat depan Train Street. Okay, nampak? Nampak? Train Street kita orang. Ni adalah tempat makan kita orang untuk hari ini. Okay, aku jawab korang. Ini tempat makan dia. Hanoi Pak Tam Halal Restaurant, ASEAN Halal Food Restaurant and Railway Coffee. Nampak? Ada berdiri Malaysia dengan Vietnam. So sekarang ni guys, kita tengah pilih menu apa yang kita orang makan untuk hari ni. Kita orang cadang untuk takeaway saja. And kita orang akan makan dekat R&R Menghala ke Sapa nanti guys. And sekarang ni memang aku tengah pilih menu apa yang kita orang makan. And nanti aku akan review juga menu apa yang dijual dekat dalam kedai Pak Tam ni. And untuk makluman korang juga, Pak Tam ni adalah owner dia orang Kedah guys. Orang kita juga orang Malaysia. And kebanyakan menu kat dalam ni pun Malaysia juga. And ada jugalah menu Vietnam sikit. Cuma kebanyakannya makanan dekat sini ialah makanan Malaysia guys. So kalau korang yang mana kepunang makan Malaysia, bolehlah datang dekat kedai. Nama dia Pak Tam Hanoi Halal Restaurant. Jangan risau guys, kedai ni dekat saja dengan Hanoi Train Street. So alang-alang korang jalan-jalan dekat Hanoi Train Street, singgahlah makan kedai halal dekat Pak Tam Halal Restaurant ni. So guys, aku akan review menu apa yang ada jual dekat dalam kedai halal Pak Tam Restaurant ni. Macam first sekali, dia ada jual tom yum seafood. Lepas tu dia ada jual juga makanan Vietnam, iaitu Vietnam roll. Ada juga popia guys. And yang paling penting, makanan favorite kita, kangkung. Kangkung belacan pun ada. Lepas tu ada jual sotong masak sambal. Lepas tu ada ayam masak kari, ayam masak lemak, ayam masak kicap. Dan juga makanan paling favorite yang aku order kat sini ialah nasi goreng guys. Nasi goreng apa kau order? Nasi goreng sardin. Sebab aku terngiang-ngiang makan sardin kat sini. Aku order nasi goreng sardin. Dan juga air, macam-macam jugalah appetizer yang ada jual dekat dalam kedai Pak Tam Halal Restaurant ini. So guys, sampai situ sahaja vlog aku untuk kali ini. And untuk video selanjutnya, korang stay tune and jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku guys. Untuk video kali ini, aku buat one day trip dekat Hanoi sahaja. Untuk perjalanan aku daripada Hanoi ke Sapa, aku akan buat video selanjutnya. So jangan lupa untuk subscribe lah YouTube channel aku dan juga nantikan video aku untuk selanjutnya. So bye bye.